Habis orang Melayu hilang sifat malu. Dah bini orang Islam berjoget dalam TikTok. Budak puan joget dalam rumah. Belakang nampak robot baju gata ayung. Dalam rumah joget tak ting. Betul tak? Ni 2024 dak joget dalam rumah dah. 5 orang, 8 orang, 10 orang anak dara. Faham? Di khalayak ramai joget. Atas rampau, depan traffic light, depan hospital, depan pasar. Kat orang jual daging, dak malu sikit harang dah. Kenapa? Kerana sudah tidak ada iman. Dia malu ni kemudian daripada iman. Al-imanu uriyan wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya. Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa. Aksesori bagi iman itu rasa segan dengan orang lain. Dan ni tak ada rasa segang dah. Tu beksa cabut luar dalam. Tu beksa cabut baju taruh kopek. Tu beksa tumut perut korang. Tu beksa gelek punggung tunjuk korang. Nak suruh orang tengok ramah daripada 15 riyal boleh 30 riyal sehari. Faham? Semua tu menempah api neraka jahanam belaka. Member of the hell, ahli neraka. Jadi kalau kita buat video-video untuk kita upload di dalam YouTube, dalam Instagram dan sebagai TikToknya, kalau kontennya, kandungannya benda yang halal pada agama, silakan, hukumnya halal. Kalau kontennya, kandungannya benda yang haram, contohnya nampak aurat, maka berdosa semua orang yang melihat dan dosa yang paling banyak orang yang buat benda.